bincang tauhid ni. Okey, boleh? Itu berapa dah? 5. Apa? Yang keenam berapa? Keenam lagi. Lepas tu yang ketujuh. Tujuh apa? Siapa yang mengasaskan ilmu? Ialah memang asalnya siapa yang bawa akidah yang benar? Siapa? Rasulullah SAW itu asal. Tapi dia panggil apa? Mensistemaiskan ataupun meletakkan dalam kerangka ilmu untuk menjadi satu, ada istilah dan juga term dia sendiri. Siapa dia? Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dia yang meletakkan secara bersistem, secara kerangka ilmiah. Masuk kerangka ilmiah tu dia ada metodologi, dia ada epistemologi, kemudian dia ada terminologi, terma dia. Atau maksud dia dalam kerangka apa? Kerangka ilmiah. Boleh faham? Maksudnya bila kita mengaji ilmu akidah, kita akan tahu ada terma dan juga istilah-istilah yang khusus digunakan, berbeza ilmu-ilmu lain. Boleh faham? Bila kita mengaji ilmu akidah, ada metodologi manhaj kajian yang khusus bagi ilmu akidah yang tak ada bagi ilmu lain. Bila kita mengaji ilmu akidah, kita tahu bahawa sumber ambilan ilmu ni adalah berbeza berbanding sumber ambilan ilmu-ilmu yang lain. Itu faham tu kerangka ilmiah dah. Siapa yang letak? Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Imam Abu Hasan Ash'ari, iaitu Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa yang disebut mazhab Ash'ari, confirm dia lah. Tapi adakah dia bermaksud dia buat mazhab baru? Tak, bukan buat mazhab baru. Bukan dia berlawan dengan salafus salih. Orang kata, tak, maksud dia adalah apa? Dia mensistemkan kita punya pembelajaran. Macam mana Imam Syafi'i, dia mensistemkan apa? Fiqh, dia diambil daripada warisan turun-temurun daripada Nabi SAW. Okey, boleh kita lagi? Bagi Ustaz abang? Lagi? Yang ke-9? Ke-8? Kedudukan ilmu. Kedudukan ilmu ni, kita kata ilmu akidah ni, kita kata dalam ilmu syarak, apabila kita mengaji ilmu syariat, dia ada dua pembahagian. Ni secara umum, saya tak bagi lagi pembahagian yang lain. Dua pembahagian. Pertama dipanggil sebagai ilmu maqasid, ilmu asal, ilmu usul. Boleh faham? Satu lagi dia panggil ilmu wasail. Ilmu wasail apa? Dia panggil ilmu alat. Apa maksud ilmu maqasid? Ilmu maqasid adalah ilmu yang diturunkan, maksudnya ilmu yang membincangkan berkenaan dengan intipati ajaran agama. Itu ilmu maqasid. Ilmu wasail adalah ilmu yang digunakan untuk apa? Untuk kita mengambil ajaran apa? Ataupun yang kita gunakan untuk kita bukan analisis, kita apa? Kita proses ilmu-ilmu maqasid. Ustaz, habis saya bilang nak habis dah. Okay, boleh faham? Ilmu maqasid macam contoh, ilmu antara ilmu wasail apa dia? Ilmu wasail, ilmu lughah Arabiah. Ilmu bahasa Arab. Kan kita gunakan bahasa Arab tu untuk apa? Untuk kita keluarkan intipati ilmu akidah tu tadi daripada apa? Daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab apa? Kalau kita nak faham akidah, kita tahu sumber dia antaranya Al-Quran dan Sunnah, betul tak? Tapi nak faham Al-Quran dan Sunnah tu dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi memang kena belajar juga bahasa Arab. Boleh faham? Okay, tapi ilmu akidah ni duduk dekat bahagian mana? Ilmu apa? Dia panggil ilmu maqasid. Ilmu maqasid adalah ilmu intipati agama. Kerana itulah diturunkan apa? Al-Quran. Kerana itulah diturunkan apa? Nabi SAW. Itu Nabi datang untuk mengajarkan berkenaan dengan apa? Akidah, tauhid. Mengajarkan berkenaan dengan hukum hakam, halal dan haram. Itu ilmu fiqh. Dan untuk mengajarkan berkenaan dengan penyucian jiwa, iaitu berkenaan dengan ilmu tasawuf. Itu apa? Yang ke-8, yang ke-9 dah. Hukum mengaji. Apa hukum mengaji ilmu akidah ni tuan-tuan? Fardu ain ke fardu kifayah? Okey, fardu ain pada had dipanggil untuk mensahihkan akidah. Fardu ain itu pada had untuk mensahihkan akidah. Untuk mensahihkan akidah dia, iaitu untuk kita mengetahui pendalilan ataupun pembuktian secara umum ataupun dengan istilah ijmali. Mengetahui dalil secara apa? Ijmali. Itu fardu ain. Ada lari, wajib kena tahu. Sekali lagi, fardu ain apa dia? Iaitu pada had untuk apa? Untuk mensahihkan akidah kita. Untuk mengeluarkan diri kita daripada kekufuran, untuk mengeluarkan diri kita daripada apa? Taklid buta. Boleh faham? Iaitu dengan kita mampu untuk menyatakan bukti secara apa? Ijmali. Apa maksud ijmali? Umum. Secara umum. Itu apa? Fardu apa? Fardu ain. Fardu kifayah iaitu apa? Kita membincangkan ilmu akidah ini secara halus, secara detail.
Dia nampak yang sebagaimana disebut dalam kitab-kitab besar lah. Bincang berkenaan dengan kauniyat, bincang berkenaan dengan dalil ghaiyah, dalil utubiyah, berkenaan dengan apa ashkal illah, ashkal utubiyah tu, sebab perbincangan yang halus. Itu dikatakan apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah adalah salah satu kelompok daripada masyarakat wajib ambil. Pada sudut apa? Pada sudut setiap daripada apa? Dua marhalah, iaitu perjalanan safar, mesti ada seorang yang power akidah. Maksudnya ambil tanggungjawab fardu kifayah itu. Mesti ada. Setiap daripada perjalanan dua marhalah. Jadi kena ingat, penting. Boleh kan? Jadi itu yang ke-9. Yang ke-10 adalah masalah perbahasan akidah, iaitu insya-Allah Ustaz Alim yang akan teranglah insya-Allah dalam kitab. Allah Subhanahu wa taala. Zariza abi Ustaz tajah ni. Allah Subhanahu wa taala alam. Azza wa jalla sallallahu alaihi wasallam Muhammad abdika nabiyika rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi itulah secara ringkas berkenaan dengan briefing ilmu akidah. Boleh kan? Okey, serah pada Ustaz Alim lah.